anak-anak bila pergi dah habis takbir raya, solat hari raya kan, nak habaq seronok ni, walaupun sunat, kita nak sembahyang hari raya hanya setahun 2 kali sembahyang hari raya Aidilfitri, sembahyang hari raya. Dia tak jumpa dah waktu lain. Jadi semua ramai-ramai pergi surau dan masjid. Biasanya dekat masjid, dekat surau, besar-besar kamu ni ada juga akan habis sembahyang raya tu dia suruh berhimpun kan. Habis dia raya, itu dah kanan. Okey, kemudian sebut pasal nak kutip duit raya. Ustaz harap jaga adab yang Ustaz nak sebut ni. Orang bagi duit raya duduk dalam sampul, jangan terus buka depan orang bagi tu. Boleh faham? Lagi sekali Ustaz ulang, orang bagi duit raya dia biasanya bagi dalam sampul, jangan terus buka depan tuan yang bagi tu. Sakit kamu suka banding-banding. Aku tadi rumah tu dia dah bagi RM20, pakcik ni RM1 je. Oh, dia pelekeh pakcik tu pula. Tak simpan dulu dalam poket. Kadang-kadang ada juga anak-anak yang saya jumpa, dia dah lah waktu bagikan duit, dia boyok awal-awal tu, dia buang sampul tu. Kesian pakcik tu beli sampul mahal tu. Simpan dulu, balik ke rumah lagi baru tak kasih duit, dia tak kasih. Boleh tak? Boleh. Yang kedua, pergi rumah orang, ada adab juga. Nak masuk dalam rumah orang dan kena buat apa? Bagi salam. Kena bagi. Jangan walaupun pintu rumah terbuka, kan lagu raya ada cerita pintu terbuka sediakan untuk main berhadirat hari raya. Jadi jangan terus masuk tu baru dah langkah masuk dah. Assalamualaikum. Orang duduk luar dulu. Atau waktu tengah hari kamu pergi masuk tengah hari sikit, kadang-kadang orang tutup pintu dah, dia nak rehat sikit ke tuan rumah tu kan. Kamu jangan terus masuk dalam rumah orang. Bagi salam pun duduk tepi dulu. Assalamualaikum. Syarat ataupun sunat bagi salam tu 3 kali dah. Kalau tuan rumah tak buka pintu, berlalu lah sudah. Berlalu dah. Tahu, mungkin tuan rumah nak beres, atau jangan kita buat kasar, dia tutup pintu. Jangan tambah. Atau yang kedua lagi, yang seterusnya lagi, nak bagi salam tu pun jaga-jaga. Bagi salam dengan elok. Sebut dengan elok dan lembut, jangan kasar. Assalamualaikum. Apa? Nak main mencuri ke? Nak main merombak ke? Dah. Jadi anak-anak yang terbaik, anak-anak bagi salam dengan nada yang baik. Dan jangan terlalu panjang. Assalamualaikum. Dia panjangnya. Pendek saja. Boleh tak? Okey. Kemudian sikit lagi. Bila masuk dalam rumah orang, bila dah masuk dalam rumah orang pula, jangan kita nak apa jadi buat. Kau jadi buat. Tambah-tambah kalau kita pergi dengan kawan-kawan saja. Kalau pergi dengan mak ayah, biasanya mak ayah akan tegur, jangan nampak, sini. Mak ayah akan tegur. Atau mak ayah dia guna syarat slow. Diam. Itu tak apa pergi dengan mak ayah. Takut kamu pergi dengan kawan-kawan, masuk ke rumah yang biasanya pergi ikut suka lah, masuk kampung-kampung rumah siapa kan tak kenal pun, sebab nak petik duit lah.
nak bagi, bukan mesti berapa dia kena bagi. Faham tak? Ha. Okey, masuk dalam rumah kan, jangan duk buat apa tadi tak kena? Jadi buat. Dia nak lompat kata cushion. Pasal Ustaz ada pernah tengok Ustaz ada dalam rumah tu, dia duk lompat-lompat, patah cushion kawan tu. Pasal nak pun lompat, dukun pang. Nak apa dia? Patah cushion. Kemudian jangan pergi masuk sampai ke dapur suka-suka. Rumah kita tak marah. Boleh? Dan yang ketiga, jangan duk banding-banding macam tadi juga. Tadi banding duit masuk dalam rumah orang, loh rumah dia macam ni je, loh tirai dia kat tukang, loh dia nak kata kakak rumah tu jangan. Boleh tak